Bosan lah. Tak ada cerita yang menarik ke? Cerita apa ni? Belum malam lagi. Macam menarik je. Hmm, 18 tahun ke atas? Alah, dah tu macam mana? Hmm, Kena minta ayah temankan lah kalau macam tu. Ayah, boleh tak temankan saya tengok cerita? Rating untuk cerita tu 18 tahun ke atas. Tak boleh lah, ayah sibuk. Alah, boleh lah ayah. Boleh lah. Tak boleh. Dah, jangan kacau. Hmm, hmm, ha. Kalau lah aku dah berumur 18 tahun. Tapi itulah, aku baru 12 tahun. Aku tak boleh macam ni. Aku kena banyak bersabar. Setakat 18 tahun, senang je. Aku boleh buat. Wah. Hmm? Ha? Korang tengok cerita apa ni? Oh, kita orang tengok Invisible. Invincible? Berapa rating untuk cerita tu? 18 rasanya. Berapa umur korang? 12 tahun. Korang mana boleh tengok cerita macam tu? Cerita macam tu mana sesuai untuk korang? Waktu umur abang sama dengan korang, abang tak tengok buat cerita macam tu. Sebab abang dengar arahan. Excuse me? Kau pun sama je macam dia orang. Ha? Apa maksud kau, Rafiq? Waktu umur kau 12 tahun, kau kan pernah tengok cerita Belum Malam Lagi. Tapi rating cerita tu 18 tahun ke atas. Kau ni pun lah. Lah, ya ke bang? Ya, mana kau tahu ni? Kau tak ingat ke? Kita kan tengok sama-sama. Hahaha, korang jangan jadi macam kita orang ya. Alright.